صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر لنا ولا تعصي علينا. ربي تمم بالخير يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Saya mulakan tamusi surau kita Haji Ridha, Haji Rafizi, Ustaz Zul, Tuan Imam, Barisan dan Kuasa Surau oleh Jemaah Muslimin Muslimat. Mudah-mudahan daripada Allah Ta'ala. Apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah kita berada di bulan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW sepanjang hidup kita, bagi kita di negeri akhirat nanti. Ya, kita amat berharap salah satu daripada saya namakan tali hayat untuk membawa kita ke syurga Allah ialah melalui syafaat Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah banyak masjid surau pun mengatur program untuk sambutan Rasul. Dan saya tadi di Nasul Quran Terajaya sambutan macam nak kata pegang perasaan tidak membesar dalam tadi ya. Kita mengundang ulama-ulama daripada Mesir ya. Kita datang bagi tazkirah. 4 orang ulama kita cerita bersabih. Satu bagi tadilah sampai kita penat sikit. Dia bagi tazkirah 4 orang, itulah pertamanya Syekh Isa Al-Masrawi, ulama menjadi rujukan dunia Islam dalam ilmu qiraat ya. Ilmu qiraat dan ilmu Al-Quran ya. Jadi dia yang merakamkan bacaan dia dalam tafsir yang terbaru ya. Tafsir Mushaf Madani yang dilancarkan ini. Yang keduanya Syekh Mustafa An-Nadawi. Ini semua ulama-ulama ni lah dunia lah ya. Dan seorang pewaris kepada tarikat Naqsyabandi, tarikat Abdul Qadir Jailani. Dia punya cici dia yang keluar tu yang dia berada sama-sama Syekh Afifuddin Al-Jailani, itu seorang pewaris tarikat Naqsyabandi Al-Jailani, Abdul Qadir Jailani. Hebat orang insya-Allah ya. Kita tengok dia pun kita ada rasa dia seorang ulama daripada Intik Kingdom yang bagi biar dia ni asalnya daripada Pakistan. Kita tengok rupa tu bukan macam putih itulah. Dan mereka beri tazkirah yang amat menarik ya. Terjemahannya diterjemahkan oleh Ustaz-Ustaz kita. Jadi dia sulami dengan kasidah tu panjang tu kan, jadi tengah malam kasidah ya. Jadi kita Allah masjid kita pun kita ada sikit nak buat insya-Allah dalam 3 hingga 6 3 hingga 6 September kita akan buat acara kanibal seni Islam. Kita mengundang para ulama surau untuk pertandingan nasyid ya. Jadi tuan maksud nasyid dulu ya. Kita akan nasyid pula. Kita minta wakil daripada surau kan. Tiap surau ada berjanji ya, berjanji. Nasyid pada berjanji pada ya.
tahun ni kita tidak buat carnival dalam bentuk persembahan di luar outdoor, kita buat indoor lah di dalam indoor. InsyaAllah ikutlah tuan, InsyaAllah siapa nak. Kita ada tim tadi dalam surau kita. Kita buat pertandingan sikit dan para penceramah pun kita dah atur. InsyaAllah Syekh sekali sihat Dr. Syuhada dia bersetuju untuk bawa salah seorang daripada Habib bersama-sama kita pada malam hari pertama, hari Khamis malam Jumaat. Dan kita dah setujulah untuk kita sembelih seekor lembu lah ataupun Rasul kan, untuk 3 hari berhubungan ya. Lembu ni sebenarnya kita dah beli awal lagi masa korban ni. Jadi kita spare dekat kilau pula kan. Jadi kita akan pergi ambil lah insyaAllah ya. Jadi kita makan gula kawah lah insyaAllah ya. Promosi tu kan. InsyaAllah juga kita Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dah setuju untuk ambil kuliah sepupu. Dan saya bawa juga yang saya sebut stamp Q tu kan. Jadi saya bawa Dr. Muhammad Nazir Khalid yang membuat tentang Al-Quran dan Saiz. Jadi kita dijemput lah untuk hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad untuk berapa bulan, 5 bulan kita silap ya. 5 bulan September. Nanti kita keluarkan satu cara ya. Tanpa di surau, mungkin terus juga boleh murah heboh-heboh kan lah. Kerana ini adalah acara tahunan kita lah, kita buat setiap tahun ya. Dipakai di Pemandul Rasul InsyaAllah. Tuan-tuan lain itulah kita nak memeriahkan sambutan ya. Perharapkan kita silap saya di peringkat negeri ya. Dah. Bila dia sebut, kita tengok 25 kan? 25 bulan kan. Juga kita minta wakil-wakil bersua, tapi setakat ni tak ada sambutan lagi kan. Ada tak? Ada 2 orang kan. Jomlah kita berjalan ke ni. Kan? InsyaAllah saya pun rasa nak berjalan juga mana tadi malam berlarak berpeluh-peluh. Saya ada perharakan sedikit ya. 6.30 berlarak sampai 27 ya. Dah berpeluh-peluh lah ya. InsyaAllah. Siapa yang nak join kita tolong kan? Kalau boleh. Siapa nak join Tazul kita tolong surau sana juga. So kita duyung kita minta 3 orang satu surau. Takat ni belum ada lagi. Ada 2 orang kan? Kita nak 20 orang atau 25 orang untuk mewakili. Jadi saya tak banyak masjid yang diundang. Salah satu masjid kita lah. Diundang untuk berarab bersama dengan kontijen. Ni muda-muda ni yang gagah kan. Di Taufik dalam sana tu. Boleh InsyaAllah. Kita tadi sedikit mukadimah ya. InsyaAllah kita balik kepada apa ni. Tengok sikit begini tuan-tuan. Dalam program Tazakur Sirah Nabawiyah kita bersama-sama di dalam melihat peribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita berada pada muka 159 di bawah tajuk besar sifat belas kasihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi tajuk kecilnya kita bagi belas kasihan baginda terhadap golongan tua. Macam mana sikap baginda. Ataupun bahasa sedap didengarnya warga pun lah, warga emas. Warga emas ni bernilai lah. Jadi disebut di sini terdapat fakta yang jarang dijumpai di dalam sejarah bangsa. Ia telah golongan tua mengambil tempat ataupun dilayan dengan baik di dalam masyarakat. Dalam mana-mana agama dan dalam mana-mana masyarakat tidak ada satu perhatian khusus yang diberikan sebagaimana Islam memberi perhatian kepada orang tua. Jadi fakta yang sama berkait dengan melindungi hak mereka ketika konflik dan juga peperangan. Kalau berlaku peperangan, dia ada undang-undang perang katanya. Dia punya ada tingkat peperangan. Di antaranya tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh bunuh, itu tingkat peperangan. Namun dalam sejarah Islam dalam sejarah Islam, tadi kita dalam sejarah lain itu tak ada benda tu dia kata. Tapi dalam sejarah Islam dia kata kita dapati keadaan yang amat istimewa dan berbeza. Di mana sejarah Islam dipenuhi dengan penyaksian dan contoh praktikal tentang perhatian yang mendalam serta tidak berbelah bagi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada golongan tua. Jadi Nabi ini memberi perhatian memberikan orang kata apa ya, layanan dan perhatian khusus kepada orang tua.
Maka di sini dibawa oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW dalam nak memberikan keyakinan kepada kita tentang tajuk ini ya. Bermula dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah dalam kalangan kami sesiapa yang tidak mengasihi orang muda dan tidak menghormati orang tua. Salah ya. Mana Nabi kata bukan di kalangan kami, mantan masuk dalam kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau kita ni tidak sayang kepada orang muda dan tidak menghormati orang tua. Ada dua kalimah yang kita sering dengar lah maknanya. Mana Nabi suruh budak-budak ni kita kasih, sayang. Ya, jumpa budak-budak ni itu sebagaimana Nabi punya tradisi, kalau dia jumpa Nabi ni akan bersama dengan budak-budak, dia pegang ya, dia usap kepala dan sebagainya. Nah, ada juga dibalik pemimpin-pemimpin kita. Terutama sekali pemimpin politik, mereka ni pandai ya dari segi psikologi. Kalau dia pergi melawat kampung tu ya, jumpa anak kecil dia dukung, itu salah satu memberi psikologi. Bagaimana yang dibuat oleh Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mana mula-mula dia membuka kota Konstantinopel tu kan. Dia masuk tu asalnya kota tu macam gereja. Ya, jadi penduduk Kristian yang mula berlari pun terpiara. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, diambil salah seorang daripada anak orang kafir tu, dia dukung. Dia memberi satu mesej. Ya, apabila Sultan Panglima perang dengan Sultan ambil anak tu bukan anak orang Islam pun, anak Kristian, yang dia dukung. Sebelum dukung tu memberi isyarat bahawa Islam ni bukan seperti mana yang dia gambarkan. Islam ni kanan, Islam ni dia kata macam seolah-olah bila kami ditakluk, negara kami takluk ni kami habislah kena bunuh, macam tu aja tu tak gambar. Tapi cara yang ditunjukkan oleh siapa dia tu, Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika mana dia membuka kota Konstantinopel, ketika itulah zahirnya seorang panglima yang Nabi sebut 1000 tahun lebih hampir 1000 tahun ya, kata sampai 1000 pun ratus-ratus tahun Nabi ucapkan niat. Saya sebut dulu ketika mana Nabi menggali parit tu kan, dan dia waktu Nabi ketuk batu tu terpercik cahaya menyebut tentang Rom akan ditewaskan, Parsi akan ditewaskan. Dan Nabi ucapkan satu hadis, la tubtahanna al-Qastintiniyah wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Akan membuka kota Konstantinopel itu seorang panglima, Nabi kata. Dia adalah sebaik-baik panglima dan tenteranya adalah tentera terbaik. Tunggu tuan-tuan, baru lahir zaman siapa? Zaman perintahan dipanggil Empire Osman. Mana empire terakhir. Baru berjaya Rom itu ditewas sepenuhnya. Sebelum itu Sayyidina Umar berjaya mengambil sebahagian daripada Rom, ya. Mengambil kota Baitul Maqdis yang di bawah tangan itu di atas. Itu bukan saya nak sebut cerita tu, nak cerita tentang psikologi, maknanya Sultan Al-Fatih dia ambil dia dulu memberikan satu isyarat bahawa itulah kepimpinan, mesti cinta suka pada kanak-kanak, jangan menganiayai orang ya. Demikian juga tentang orang tua ni, orang tua ni. Kita ni dah termasuk tu kan, cakap-cakap orang tua semua, kita termasuk orang tua semua ni. Itu dan 60 ke atas tu kira. Kalau tua je kira dia, dia masuk lah, kita masuk geng. Kalau naik kereta api, tiket boleh separuh kan, Allahualam, betul ke? Ada lagi tak? Saya pun lama tak naik kereta api tu. Ada lagi keistimewaan tu? Kan, alhamdulillah masuk zoo bagi saya. Ada keistimewaan lah. Ya, sebab orang tua dia kata masuk zoo pun dia berjalan juga tengok habis pun. Sebab dia lutut dia letih, sebab tu dia bagi separuh harga. Kan, ada juga psikologi kan. Kalau masuk restoran, dia yang jenis buffet ni, yang bayar RM50 makan apa saja nak makan. Jadi warga rumah ni biasanya akan diberi diskaun 20%. Kenapa warga rumah ni makan sekejap dah berhenti dah. Yang muda-muda tu dia ambil udang, potong semua dia balon kan. Mudah-mudahan ambil udang seekor, duduk tepi. Jadi tak tahu lah. Tak berani dah, tak berani nak makan lebih. Jadi tu, sebab tu dia orang pandai, dia bagi diskaun, jadi tak tahu orang tua dia tak makan banyak. Tapi ada juga tu orang makan, orang tua orang makan banyak juga.
Itu kan ada juga lah ya. Tapi salah satu dia kata. Jadi Nabi tetap balik cerita Nabi ni, Nabi memberi satu penghormatan khusus kepada orang tua ni. Kita tengok beberapa hadis lagi di bawah tu. Dia kata malah Nabi SAW menasihati sahabat yang mulia ya. Nabi sahabat yang mulia ni dia Nabi nasihat seorang bernama Muaz bin Jabal. Ini seorang gubernur di Yaman ya. Nabi hantar dia menjadi gubernur di Yaman. Dan dia satu hari dia yang mana Muaz bin Jabal ni dia jadi imam. Dia jadi imam. Cerita ni bagus cerita ni ya. Dikata Nabi yang memanjangkan solatnya ketika mana mengimamkan jemaah. Jadi imam satu hari Muaz bin Jabal ni dia jadi tu imam, jadi dia panjang solat. Ini merupakan bukti jelas bagi sifat belas kasihan dan juga baik hati baginda terhadap golongan yang tua yang lemah. Dan tua ni lemah dengan lutut sebagainya ya. Jadi Nabi SAW memanggil Muaz dan bersabda sebanyak 3 kali. Menunjukkan Nabi yang sebut 3 kali itu benda ni penting ya. Apa kata Nabi? Wahai Muaz, apakah engkau hendak membuat fitnah? Nabi sebut fitnah betul ya. Bacalah dia kata, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal laili idza yaghshaha. Ini surah-surah ni sederhana ya. Karena sesungguhnya di belakang kamu, kata Rasulullah, ada orang tua, orang sakit dan lemah, serta orang-orang yang mempunyai hajat. Apa maksud daripada cerita ya? Pertamanya, kalau siapa jadi imam, Nabi suruh kita tidak terlalu bacaan surah-surah panjang. Tapi surah pendek Nabi ni janganlah inna a'tayna saja lah. Kita nampak surah pendek ni inna a'tayna kan. Sebenarnya juzuk amma ke bawah tu kira surah pendek tu kan daripada Nabi lah. Sebab tu dia beri contoh di sini Nabi kata bacalah sabbihis kan. Dia kenapa kita baca sabbihis rabbikal a'la allazi wasyamsi wa duhaha. Dia beri psikologinya makmum dah tahu ada di mana nak berhenti betul tak? Tapi kalau kita baca surah yang di tengah ni, dia tak tahu imam ni nak berhenti bila. Sebab dia tak tahu surah tu dia tak hafal. Tapi kalau sabbihis tu dia tahu. Jadi kalau baca sabbihis wal laili idza yaghsha wa nahari idza tajalla wasyamsi wa duhaha. Jadi ayat ini dipanggil sederhana. Tapi kalau inna a'tayna izaja wal asri ini ayat ni surah pendek. Jadi semua surah-surah yang daripada juzuk amma ke bawah tu, dalam juzuk amma tu memang amat sesuai sangat untuk dijadikan bacaan dalam solat. Jadi kita pilih situasi lah. Biasa jadi imam ni rakaat pertama tu elok dia baca panjang sikit bagi memberi ruang kepada makmum yang baru sampai. Kadang-kadang kita orang sampai kat tangga ya. Kat tangga tu dia baru buka pintu surau, kita baca inna a'tayna, baru tak lepas dia. Imam ni pendek sangat dia kata aku dah berlari ya. Boleh berlari tak? Nak berlari ke tak nak berlari? Dia ada berlari ni Rasulullah layak. Ya, bila kamu datang surau umpamanya solat jemaah sudah berlaku, maka berjalanlah seperti biasa Nabi kata. Ya, mana yang kamu dapat maka ikutlah imam. Dan mana yang terkurang maka bila imam bagi salam kamu tambah. Itu kaedah kita sebagai makmum. Tapi sebagai imam pula kita disunatkan sikitlah, digalakkan membaca surah panjang sikit di rakaat pertama. Rakaat kedua tak apa, baca pendek pun tak apa, kerana semua dalam keadaan dah solat. Ya, itu di antaranya. Jadi imam ni satu lah kan, ada kadang dia jadi macam dia seorang sendiri juga ada juga. Dia seorang sendiri, dia baca surah-surah. Ya, tapi kalau Arab tu memang panjang lah. Arab dia baca panjang. Dia imam dekat situ, dia kadang 3 muka surat dia baca. 3 muka surat. Memang tih tu. Orang Arab dia suka baca panjang. Itu sebab tu dah Nabi tegur ni. Nabi tegur ni bukan tegur orang biasa, dia tegur Muaz bin Jabal ni sahabat Nabi. Dia kata kau Muhammad ni kan buat fitnah. Dia kata Nabi kata kamu buat fitnah. Apa makna fitnah? Maksud di sini. Dia akan nampak Islam tu nampak macam tak ada fleksibel.
Itu memberi petenang ke Islam. Ya, bayangkan tuan, kalau budak-budak yang baru datang surau, datang-datang tiba-tiba kena baca surah 3 muka surat. Ya, dia taubat aku tak mau datang besok. Dia kan? Besok tak pagi dah. Panjang lah tu imamnya. Kan? Betul. Tapi kalau sudah sejadah tu, payahlah tu kan. Sejadah tu orang faham lah. Sejadah tu. Itu betul sejadah tu, kalau masjid tu saya suruh tu 3. Kan? Sebab apa tu kan? Ramai yang kaki sakit lutut. Kita tengok ni kat masjid tu kan? Masjid kita tu boleh bayar lah. Lama dah kita foto 3 tu kan, aku tu takut. Sebab nak habis kan, nak imam pula jenis baca. Imam masjid tu banyak dia kori-kori. Jadi orang baca slow sikit. Kalau baca laju okey je tu kan, tambah surah Al-Insan dan salah. Tapi kalau baca lambat tu kan, dia nak habis surah Al-Insan tu 1 muka surat setengah, surah Sejadah perlu 2 muka surat setengah, campur 2 tu jadi dekat 5 muka surat. Boleh tahan kat tu dengan bergigil tu. Ya, jadi semua dah patut imam disuruh ketika mana dia betulkan saf, rapatkan saf, dia disuruh toleh ke belakang sikit. Apa tujuannya? Melihat di belakang dia ada tak makmum-makmum yang taat. Kalau ada makmum taat tu, dia pandai-pandai lah macam mana nak adjust bacaan tu supaya tidak terlalu panjang baca. Itu salah satu daripadanya. Nabi kata apa tuan? Sebab apa dia kata di belakang kamu tu ada orang tua, satu lagi dia sebut ada 3 situ dia kata. Ada orang tua, orang sakit dan orang lemah. Tua, sakit, lemah ni lebih kurang. Serta orang yang mempunyai hajat. Ini biasa tu kalau kita sembahyang kat airport, kita jadi tu imam, janganlah nak pandai-pandai buat panjang. Kan? Dekat airport tu, orang tumpah sembahyang subuh kat airport tu, nak tunggu flight. Kita pergi baca, situ Safihis pun dah tak bergalak tu. Situ kena Safih dia kata, menyesal aku ikut imam, aku sembahyang seorang-seorang lagi baik. Kan? Betul? Sebab orang nak pergi flight, orang tunggu sekejap kan? Jadi situ sesuai apa dia? Alam tarokai. Boleh lah, sederhana kan? Apalagi li'ilah di Quraisyin, izajak Rasulullah. Ini semua lah surah-surah yang betapa Allah Ta'ala itu maha melihat, mengetahui akan keadaan hamba-hamba. Waktu ni kamu pilih surah ni. Waktu sesuatu ni kamu pilih surah ni. Aku dah turun surah yang ada yang panjang, ada yang pendek. Ya? Kita buat qiyamul lail, seorang-seorang kita nak baca 3 muka surat pun baca. Tapi kita seorang-seorang kita baca inna atau inna. Kan? Itu di antaranya tuan-tuan. Jadi itulah. Di belakang kamu kata Rasulullah ada orang yang tua, ada orang yang lemah, orang sakit. Orang sakit lutut tuan-tuan, dia nak bertahan, maka dia akan hilang kosong dia. Kerana nak menahan sakit lutut tu di dalam. Dia nak bayar duduk, dia masih boleh berdiri. Kan? Dia nak duduk dalam kursi, dia masih boleh berdiri, masih boleh rokok sujud. Cuma dia tidak boleh bertahan lama di atas lututnya, dia telah sakit. Contohlah tuan-tuan ya. Itu biasa kita beralami. Dan satu lagi Nabi kata orang yang ada hajat. Ada hajat maknanya dia lepas ni dia nak pergi ke lain. Contohnya itu ada hajat. Ataupun dia sakit perut. Ya, sakit perut. Itu semua orang-orang yang disebut dalam kategori orang sakit. Ini kita tengok balik tuan-tuan. Jadi malah saya sambung sikit lagi, dia kata malah ketika mana berperang, Islam melarang penganutnya mencederakan kaum wanita, golongan tua dan juga kanak-kanak. Dia panggil law of war ya. Dia panggil undang-undang peperangan. Kita kena belajar. Ini kalau orang putih ni dia buat dalam Geneva Convention, dia telah buat satu ketetapan ya. Ada Geneva Convention, tapi Islam telah mendahului Geneva Convention. Itulah orang putih dia tengok Islam ni membuat etika peperangan lebih lebih dahulu daripada law of war yang dibuat oleh Geneva Convention. Dia buat Geneva Convention itu di antaranya termasuklah Israel tu. Israel tu tidak boleh. Contoh tuan-tuan, kalau dalam perang, kalau tentera sedang turun payung terjun, dia tidak boleh tembak. Itu salah satu kan. Kalau waktu dia turun tu, dia apa ni? Pakai parachut tu kan. Sebelum dia mendarat, dia tak boleh tembak. Itu undang-undang peperangan. Tapi Israel dia balung semacam saja. Kan? Ingat dia yang kapal yang nak pergi hantar makanan itu kan. Dia orang tembak tentu aja. Jadi dia orang buat
Geneva Convention untuk nak membuat law of war ni, di etika peperangan, tetapi mereka tak ikut. Tapi Islam dah lama tu kan, dah mendahului Rasulullah SAW bila dia masuk. Sebab tu dalam Islam dia tak panggil penaklukan, dia panggil pembukaan. Dia beza tu kan, membuka kota Konstantinopel. Dia tak sebut menakluk. Mana Islam masuk, Islam buka supaya Islam bawa masuk. Untuk tu jangan masuk. Itu dia tidak antara yang disebut dalam sejarah tu kan, ya. Jadi katanya sini, inilah yang membezakan peraturan Tuhan. Dia tidak mencari kemenangan semata-mata ataupun menunjukkan kekuatan. Jadi dia lebih pada peperangan itu, dia melarang orang tua dibunuh, ya, wanita dan kanak-kanak. Kemudian realiti hari ini mengejutkan dengan berita, laporan dan siaran yang menceritakan peristiwa perang di seluruh dunia. Saya sebut tadi lah. Israel ini lagi teruk lah, ya, bukan setakat anak-anak, semua orang dibunuh. Yang melanggar hak-hak asasi manusia secara berlebihan, termasuklah membunuh orang yang kebanyakan yang tidak bersalah serta golongan tua, menyembelih anak-anak dan mencederakan kaum wanita. Sedangkan sejarah mencatatkan arahan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan orang tua dan ketua tentera, ya, untuk tidak membunuh orang tua, wanita serta kanak-kanak, ya, dalam peperangan dan pengembaraan mereka. Ajaran baginda melindungi arahan yang tegas berkait dengan larangan membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak. Termasuk juga rahib. Rahib ini pendeta lah, ya. Ni kalau kita nak rahib ni macam tuan guru lah sebenarnya, rahib ni. Cuma dalam agama lain disebut rahib, ya. Dengan membiarkan mereka berada dalam rumah ibadat mereka. Jangan runtuhkan rumah ibadat mereka, ya. Orang sakit pun jangan dibunuh. Orang cedera dan mereka yang nyata tidak terlibat dalam menentang orang Islam. Agak-agak realitinya macam mana tuan-tuan? Orang realitinya kita ambil Israel cukup lah, ya. Dia ni tertakluk juga kepada undang-undang peperangan, tapi apa yang dia buat hari ini bukan jauh menyimpan daripada undang peperangan. Dia bom, menggunakan peluru berpandu tu kan, dia tembak kampung. Dia boleh tengok dengan radar satu persatu, dia boleh tengok. Sebab saya ni dia pakai apa? Pilot dia tu dia pakai macam topik keledar tu. Di situ dia nampak radar, dia boleh suluh sampai ke kampung tu, boleh nampak. Jadi dia tembak sebenarnya, dia tahu dia tembak macam orang-orang awam. Ini berlaku peperangan di Palestin hari ni. Kita pun tak tahu Palestin ni jadi macam mana keadaan sekarang. Ya. Hari-hari mereka membuat. Ini buat gimmick berlaku, bukan gimmick lah saya nak kata, dia antara peperangan Iran dengan Amerika ni. Nak mengalih perhatian dunia kepada isu Israel. Salah satu lah. Dengan Teluk Hormuz ni. Memang perang mereka, tapi bersama dia entang. Orang Islam dah mula memberi perhatian kepada isu di Israel dan di Palestin. Sebab dia lihat peperangan di antara Iran dengan Amerika. Biasa dengan itulah cara Barat ni dia nak mengalih perhatian kepada isu Palestin ni. Dan isu Palestin ni sebenarnya isu utama yang mereka perjuangkan. Sedikit demi sedikit mereka tolak rakyat Palestin itu keluar daripada bumi Gaza itu untuk mereka menakluki. Itulah tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana dia berlaku hari ini tuan-tuan. Kita doa je lah. Dalam kunut nazilah kita doakan semoga Allah Ta'ala membantu mereka insyaAllah. Okey tuan-tuan, kita tengok di sini. Saya akhirilah dengan Nabi itu. Terdapat banyak peristiwa yang menunjukkan baginda berbelas kasihan terhadap golongan tua. Dinyatakan di sini satu contoh situasi, iaitulah yang berkait rapat dengan sifat belas kasihan terhadap Abu Quhafah, bapa kepada sahabat akrab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ni nama Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar ni Abu Bakar bin Abu Quhafah. Jadi ini satu cerita berlaku di mana Abu Bakar ini membawa ayahnya Abu Quhafah bertemu dengan Nabi SAW untuk memeluk Islam. Jadi Abu Bakar masuk Islam dulu, ayah dia belum masuk Islam lagi. Jadi dia bawa ayah dia pergi jumpa Nabi untuk bawa
untuk dia masuk Islam ya. Setelah berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Apabila melihat hal ini, baginda berkata kepada Abu Bakar, mengapa kamu tidak membiarkan ayahmu berada di rumah sahaja? Aku boleh bertemunya di sana. Apa makna tu tuan? Nabi ni tak nak menyusahkan orang tua lah. Biarlah, kenapa kamu sampai bawa ayah kamu lagi? Aku boleh pergi ke rumah kamu tu untuk Islam kan? Itu maknanya Nabi mengambil perhatian sampai ke dekat itu sekali untuk hormatnya Nabi kepada orang tua. Kemudian apa jawab Abu Bakar? Dia kata selayaknya dia yang datang kepada bukan sebaliknya. Jadi Abu Bakar ni pula dia kata tak kena pula Rasul Nabi dia tak rumah kan. Jadi dia kata yang layaknya orang Mesir Islam ni dia dah pergi cari Nabi ni kan. Itu di antaranya. Jadi kedua-dua ni di antara saling hormat menghormati. Dalam sejarah tu saya ambil sikit dia kata Abu Bakar ni adalah model terbaik bagaimana dia nak menyelamatkan seluruh ahli keluarganya nak memastikan masuk Islam. Sahabat-sahabat lain kata ada yang ayah dia mati dalam kafir pun ada. Ada yang meninggal dunia kadang-kadang tak sempat masuk Islam. Termasuklah bapa saudara Nabi sendiri pun tak sempat masuk Islam. Tapi Abu Bakar ni dia ni memang katakan dia mengambil seluruh ahli keluarga dia pastikan masuk Islam. Termasuk ayah dia pun dia bawa ayah dia pergi jumpa Nabi untuk nak masuk Islam. Jadi antara cara bagaimana Abu Bakar ini memberikan perhatiannya. Pada masa sama Rasulullah juga menghormati orang tua. Baginda membawa Abu Quhafah ini duduk di hadapannya. Bila Abu Bakar bawa ke rumah dia, akan Nabi bawa letakkan di hadapan dan memuliakan dia. Sehingga baginda meletakkan tangan ke atas dada Abu Quhafah dan memintanya mengucap syahadat. Lalu dilakukan oleh Abu Quhafah. Jadi rumusan dia kata, bukanlah dalam kalangan kami sesiapa yang tidak mengasihi orang muda dan tidak menghormati orang tua. Itu rumusan itu. Jadi Nabi ucapkan ucapan ini ketika mana dia mengislamkan siapa tu kan? Islamkan Abu Quhafah, iaitu bapa kepada Sayyidina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi ucap kalimah ini. Kalimah inilah menjadi tagline lah. Bahawa kita semua ni kena hormat, kena kasih pada orang muda dan kena hormat pada orang tua. Ya. Jadi kita ni salah satu faktor menyebab orang muda tak nak datang masjid surau ni. Kadang-kadang sikap kita orang tua ni pun tak kena tengok juga kan. Kita tidak welcome ke dia orang. Masjid siapa kata? Masjid tu Allah jangan muda seorang tu banyak. Tak tahu lah masjid. Sesama masjid tu ramai. Macam mana dia jamuan, salah satu dah jamuan tu salah satu faktor menarik. Budak-budak dia suka makan. Tapi di samping itu tu kita kena welcome dia juga. Maknanya kita kena raikan dia juga sebagai bahagian daripada jemaah yang kita didik dia nak jadi pelapis kepada kita lepas. Saya risau tu masjid tu dalam yang ada tu semuanya yang dah apa tu? Ini dah skru dah longgar semua. Ya, skru dah longgar semua dah. Jadi yang boleh hilang yang longgar skru ni, yang muda yang nak menjadi pelapis ni, tak berapa nak ramai. Itu kita risau. Kan? Jadi kita pakai buat soal tu ya. Maknanya kita bagi mesejnya kalau budak-budak datang masjid surau kita kena layan dia sikit. Layan. Bukanlah suruh mulia macam mana. Kalau tidak pun kita, lepas tu dia suruh kita tentukan saf ya. Budak-budak ni di barisan belakang. Nanti satu etika saya tengok jemaah ni, dia buat anak kecil ni dia letak di celah-celah. Minta maaf lah saya cakap tu kan, bukan nak mengatakan apa. Dia letak di celah-celah. Jadi itu sudah dikira putus saf. Sebenarnya dikira putus saf. Jadi kalau kita buat anak, letaklah anak di belakang kan anak. Pastikan anak. Sebab dia barisan gitu. Berlaku baru ni dua minggu lepas, saya sembahyang di dalam satu saf. Adalah budak kecil. Apa budak kecil ni? Budak-budak yang umur 5 tahun, 6 tahun. Dia bukan sembahyang pun. Dia sembahyang kejap, tengok dah hilang. Yang dia dah hilang, jadi saf tu jadi kosong. Jadi kalau bergerak, kalau kita bergerak, ada orang dia tak buat, dia tak buat. Jadi kosong. Jadi kosong dah putus saf, maka putus saf tu. Maka iblis pergi duduk celah. Kan? Itu
Betul Nabi suruh rapatkan saf. Contoh ya. Jadi semua walaupun membawa anak-anak ke masjid ke surau ni amat baik. Dia adalah latihan terbaik ya untuk pastikan anak kita. Biarlah dia berlari ke, dia letak bukan, dia bergurau kat belakang. Yang budak-budak macam kita dulu lah. Kita sedap kalau budak-budak kita dulu tak tahu kan. Sebab kita tak tahu kita dulu siap-siap lagi nakal pada anak-anak kita sekarang kan. Jadi kita bawa budak tak ada masalah. Tapi disiplinkan mereka supaya mereka duduk di saf. Kalau boleh dia duduk di saf di belakang. Kerana dia akan mengganggu apa yang solat kita. Ataupun paling tidak dia akan mencacatkan saf yang sepatutnya dirapatkan, maka dia jadi longgar disebabkan kanak-kanak. Okey tuan-tuan, itu saja untuk pagi ini. Apa tingkat intibatinya? Intibati tazakur kita, hormat orang tua, kasihi orang muda. Itu dia dua saja. Secerita panjang-panjang itu, punya mesejnya dua. Hormat orang tua, kasihi orang muda. Itu saja tu, Allah Ta'ala. Bila terhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.